Betul-betul sangat cantik everyone. Apa yang kita tengah lihat sekarang ni, The Merdeka 118 telah menyalakan lampu yang begitu cantik sekali everyone. Jadi sempena tahun baru Cina tahun 2026, bangunan-bangunan yang terdapat di Kuala Lumpur ni, terutamanya Merdeka 118 dan KLCC, telah menyalakan lampu bertemakan warna merah. So beginilah dia everyone, suasana lighting sempena tahun baru Cina 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Begitu cantik sekali. Jadi sekarang ni kita on the way untuk ke area sekitar KLCC. Jadi KLCC ini merupakan salah satu tempat lokasi yang penuh dengan keajaiban. Sebab di KLCC itu terdapat satu taman dan juga tasik yang boleh bertukar-tukar color everyone. Sebab KLCC ini memang sangat terkenal dengan persembahan water fountain, yang mana music fountain tersebut dia punya pancitan air boleh berubah-ubah color. Jadi sempena tahun baru Cina everyone, menara Petronas Twin Towers telah bernyala menjadi warna kemerah-merahan. Jadi mana-mana kamu yang first time ternampak video di channel saya ini, biasanya saya selalu active traveling untuk melihat pembangunan-pembangunan yang terdapat di Malaysia. Jadi salah satu bangunan yang terbaru di Malaysia ini everyone, tidak lain dan tidak bukan, yaitu The Ombak Mall KLCC. Jadi ini adalah progres setakat tahun 2026, pembangunan-pembangunan yang terbaru di area Suria KLCC ini. Betul-betul sangat cantik everyone. Daripada sini pun kita boleh nampak menara-menara yang berdiri megah, Merdeka 118 dan Menara KL Kuala Lumpur, masing-masing bernyala. Ada kemerah-merahan, rasanya mungkin ikut tema sambutan Chinese New Year di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi beginilah everyone suasana di KLCC satu hari sebelum Chinese New Year. Jika dibandingkan dengan negara-negara daripada luar negara, kalau di luar negara tuh semasa tahun baru Cina akan ada fireworks ataupun persembahan bunga api. Tapi kalau di Malaysia, kamu boleh nampak sendiri, tiada fireworks, tapi cuma ada orang yang tengah bermain mercun lah. Cuma mercun dia tuh tidak berterbangan di udara seperti sambutan tahun baru di Malaysia, tapi mungkin yang ni macam event-event persendirian kali.
Sebab seperti yang kamu boleh nampak sendiri everyone, di hadapan ni adalah kawasan perumahan. Jadi saya boleh rasakan mungkin ada juga community Chinese yang stay di area sekitar berdekatan dengan KLCC Park ini. Disebabkan KLCC ini pertamanya kawasan mall, tower dan juga taman adalah private property. Jadi kebanyakan letupan-letupan mercun tu berlaku di luar kawasan inilah. Betul-betul sunyi everyone. Jadi beginilah suasana satu hari sebelum Chinese New Year kongsi pacai di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi apa yang menarik di sini ni everyone, inilah dia, The Petronas Twin Towers sekarang ni tengah menyala sempena Chinese New Year's. Lighting yang keluar daripada bangunan ini telah bertukar menjadi kemerah-merahan dan keemas-emasan everyone. Yang penting adalah kan everyone, letupan-letupan mercun atau bunga api di area sekitar KLCC ini macam cuma dia punya skala tu berskala kecil sajalah everyone. In the future, the ombak KLCC itu tidak pastilah sama ada boleh bertukar-tukar warna macam Tower The Petronas ini atau macam mana. Jadi buat masa sekarang bersama-sama kita tunggu dan lihat sajalah. Jadi mana-mana kamu yang suka saya buat walking tour macam ini lagi everyone, jangan lupa like, comment dan share video ini. From time to time kalau ada free, saya akan bawa lagi kamu ke area KLCC ini. Sebab seluruh dunia memang suka untuk melihat bandar Kuala Lumpur ini. Sebab selain makanan atau experience budaya-budaya yang terdapat di Malaysia ini, di area KLCC inilah tempat pelancong-pelancong berkumpul beramai-ramai untuk menyaksikan kemeriahan yang terdapat di KLCC ini. Betul-betul sangat luar biasa suasana yang terdapat di hadapan Suria KLCC ini, betul-betul sangat menakjubkan. So itu sahaja video saya untuk hari ini everyone. Jadi kalau kamu tidak mahu tunggu video saya yang terbaru, jangan lupa untuk saksikan video saya yang seterusnya yang saya akan letak di end screen ini nanti everyone.